Dapatlah lada sikit. Okay. Ni pun dah belen-belen lah. Dia punya serunding ni pun sedap. Serunding kelapa dia. Dari segi pedas, untuk kawan kuat makan pedas. Dari segi pedas, okey, kita boleh makan. Pedas dia which is nice. Dia tak terlampau pedas sampai kita rasa makan pun tak sedap. Solok lada dia mampat. Mampat.